Pelajar Malaysia kita tak suka saya. Saya pernah nak kena halau, kena baling baju keluar, kau pergi balik. Ni bukan tempat kau, balik buat bakul ke apa, dia kata. Pak menyusahkan dia orang kan. Ustaz pergi Sudan tu dengan kosong, maksudnya kosong tak tahu bahasa Arab. Betul, tak tahu langsung bahasa Arab. Masya-Allah. Dan pergi tak ada kawan. Tu yang luar biasa lah. Tapi sebenarnya saya nak kongsi sikit lah. Maknanya saya pergi sana tu memang tak ada siapa-siapa. Pergi sana dengan tak ada buku, tak ada apa. Kawan-kawan pun tak kenal. Dan maka ketika masa ujian saya di sana tu, saya cerita sebagai kekuatan kita, orang tak suka. Pelajar Malaysia kita tak suka saya. Saya pernah nak kena halau, kena baling baju keluar, kau pergi balik. Ni bukan tempat kau, balik buat bakul ke apa, dia kata. Sampai balik lah tu, Pak menyusahkan dia orang kan. Tapi alhamdulillah saya lulus dengan keadaan yang luar biasa. Alhamdulillah Allah. Sebab tu kata kan, syukur kita penting. Apa yang Allah berikan kita kena usaha. Jadi alhamdulillah saya balik dengan belajar dan saya dapat degree Quran dan Bahasa Arab dan keputusan Mumtaz 995/1000. 1000. Alhamdulillah. Beza sedikit je. Hampir lagi sikit dah 1000 kan. Masya-Allah. Itu luar biasa. Pulang balik ke Malaysia, tiba-tiba nak balik Malaysia umur 13 tahun, nak sambung universiti mana ada orang terima. Jadi masuk sekolah menengah. Sekolah menengah balik. Sekolah menengah sampai setahun boring, tiba-tiba bagi tahu, mak abang nak belajar komputer. Mak kata budak ni buat hal lagi. Buat hal lagi. Mak kata mana ada orang buta komputer. Nak belajar komputer kan. Jadi memang betul-betul itulah ujian mak dapat anak macam ni kan. Jadi mak hantar belajar komputer, belajar hafal keyboard, dan tiba-tiba saya minat dan saya ikut orang lama-lama saya dapat anugerah orang pertama buta yang boleh repair komputer. Alhamdulillah. Dan terusnya saya belajar, saya pernah bekerja dengan Microsoft Dynamics dalam bidang software, hardware and networking, dan lepas tu saya buat sendiri lah dan ada beberapa syarikat. Alhamdulillah. Itulah sedikit cerita yang panjang ni.